Assalamualaikum. So hari ni vlog saya pergi renew Rocktek motor. Saya buat sendiri je. Dia sebenarnya benda ni boleh je pakai runner, tapi saya lebih selesa buat sendiri sebab JPJ Wangsa Maju ni dekat dengan rumah. Cara dia mudah je. Mula-mula kita pergi renew dulu kita punya insurans dekat kios mana-mana ejen insurans. Lepas insurans tu dah online, dah aktif, so kita pergi je lah ke kios JPJ. Kita renew Rocktek dah, simple. Dah siap dah buat Rocktek. Rocktek motor kapcai saya. So senang lah buat sendiri. So dah tak risaulah kalau ada roadblock ke, kita Rocktek hidup. Dia sebenarnya untuk renew Rocktek dengan insurans sebenarnya boleh je buat online, tapi macam saya ni jenis yang konvensional. Saya lebih suka dengan cara lama, old school. Sebab nak dapatkan fizikal Rocktek ni kan. Jadi saya pergi je lah. Sebab benda dekat. Hari ni pula saya tak kerja, saya cuti. Jadi saya buat sendiri je lah benda ni. Ada orang dia tak ada masa, dia kerja, dia sibuk, dia akan gunakan runner lah. Macam saya sebelum ni pun saya guna runner, tapi hari ni saya free, saya buat sendiri je lah. Jadi itu dah dia serba sedikit vlog saya hari ni. Pergi renew Rocktek motor dekat JPJ Wangsa Maju. Dah selesai dah, so tak risau lah. Sebab kalau Rocktek motor tak hidup, nak pergi mana-mana kita risau kan. Okey, kita jumpa lagi di vlog seterusnya. Okey, bye-bye. Rocktek dah hidup, kita bawa pergi servis pula lah. Tukar minyak hitam, tukar apa yang patut. Macam ni lah korang. Kat bengkel pula kita tukar minyak hitam, servis pula lah. Motor lama tak servis. Okey, luntur. Tadi kita servis ni tukar throttle lah. Throttle teruk lah. Tukar throttle lah. Alhamdulillah, hari ni punya cerita vlog pergi renew Rocktek motor, pergi servis motor dah selesai. Jadinya sampai tahun depan 1 Disember. Okey, alhamdulillah. Wah, pala.